Kadang-kadang terlepas cakap kasar dengan mak ayah kita, jika mak ayah kita mati dah nak buat guna. Baik, kalau kita buat benda yang haram, wajib minta halal, minta maaf. Syarat nak minta maaf dengan ibu bapa atau orang yang kita buat salah, dia kena hidup. Kalau orang yang jahat tu mati dah tak apa. Orang yang dibuat jahat hidup lagi. Contoh dia deraka ke mak dia, mak hidup lagi. Anak yang deraka tu mati, tu dah ada masalah. Pasal orang hidup boleh maafkan orang mati. Faham? Tapi kalau orang yang kita yang buat salah itu hidup, orang yang kita deraka itu sudah mati, tak boleh minta maaf. Kerana syarat nak minta maaf, orang tu kena hidup. Kalau kita kenak orang nak minta maaf, dia kena hidup. Jadi hak ni mak ayah mati dah. Benar buat mana? Tak boleh dah. Pasal mak ayah mati dah. Faham tak lagi? Nak minta maaf lah, benda lain boleh. Mana benda lain boleh? Kita buat amal, boleh. Nah, kita bayarkan hutang si mati. Kita hubungi kawan-kawan si mati. Mak kita bayi ingat kawan Cik Ani itu hujung kampung. Kita jumpa Cik Ani, beri paung, beri apa, buat baik. Faham tak lagi? Dan kalau kita nak pergi surau, kita sedekah. Faham? Dia tengok orang kutip derma, ada tong derma dan sebagainya. Kita Allah dalam hati ini sedekah daripada makku. Seorang perempuan, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad mata atasaddaqtu anha. Sungguhnya ibu aku telah meninggal dunia. Boleh tak aku sedekah daripada dia? Nabi kata, na'am, boleh. Ada yang lain Nabi kata, sakiyul mak, minum air korang. Niat, makmu sedekah. Makmu mati dah, niat, tukmu sedekah. Tukmu mati dah, mu belajar orang minum air. Faham? Lepas ni kita pergi kedai kopi, tokek, main kira-kira. Mu seorang? Tak, suti kedai. Tak. 38 riyal suti kedai. Bayar kau sekedar kali makan pagi. Tu tak? Kalau bak kapur dusung tak kalau dapat 15,000. Faham? Lain kalau Lumpur makan pagi 300 riyal. Hotel Concon dek. 300 riyal orang. Hotel biasa pula ni 120 makan pagi buffet. Tu tak? Kalau kapur dusung ni suti kedai. Nasi kunyit, roti canai, nasi minyak 48 riyal. 7 orang makan. Betul tak? Ambil peti 50 riyal. Masya Allah peti. Ini sedekah daripada arwah ibu. Nabi kata, na'am. Ya. Kata Dr. Rabah Zuhaili, yasiru sababuha ilal mayit. Siapa pahala tu? Kepada si mati. Jelas? Gitu.